Seruan Perang Pendekar Awang. Oh, saya suka apa intro ni, Seruan Perang ni dalam cerita Pendekar Awang So saya nak share hari ni. Bang sikit. Aku baru sampai kemarin. Cuma aku, lukaku dan tuanku. Catatan refleksi 30 juzuk Al-Quran by Hafizul Faiz. Simple je buku ni. Lebih kurang 200, hampir 300 muka surat. Buat sekumpulan manusia yang sering melayan kerenah dan kegairahan saya berkongsi tentang apa di dalam sesi live saya. Terima kasih, selalu ada. Okey, 1453 Fatih. Okey, buku ni sharingnya sampai semualah 30 juzuk. Juzuk 1 tentang menyerah, tentang memberi, tentang penjagaan Allah, tentang berpegang pada tali Allah, tentang tanggungjawab, tentang payung pertolongan Allah, tentang menjadi seorang hamba yang reflektif dan mindful, tentang Tuhan yang sering memberi lebih. Ada banyak lagi lah. Okay, saya baca sikit Hari ini 22 Januari, saya memulakan tulisan ini genap 50 hari lagi sebelum Ramadan 2024 tiba. Jujur saya cakap saya takut, tapi dalam masa yang sama excited. Ini kali pertama saya buat kerja gila. Saya semak semula Al-Quran, geledah tafsir-tafsir yang saya ada untuk menggali makna dalam setiap juzuk. Kemudian ringkaskan ia dalam bentuk nota dan tulisan pendek dan berakhir dengan satu key message sebagai takeaway. Saya kumpul mesej-mesej terkait tumbuh, self-growth, sempena gagasan utama tentang kita tahun ini, iaitu tumbuh. Sebelum... Ya benar, naskah ini bukan sebuah buku lengkap, tapi hanya sebuah zine, atau saya lebih gemar menggelarnya sebagai buku poket. So, siapa yang minat baca buku, boleh cuba dapatkan ni. InsyaAllah.